Korang boleh nampak tak? Dia ada macam salutan coating dekat tayar kereta korang. Bodi kereta dah kilat, tapi tayar kereta pula kusam. Jadi, apa solusinya? Ni dia. Saya nak kenalkan Japan Pro Wax Silicone. Japan Pro Wax Silicone ni, dia menggunakan teknologi daripada Japan. Dan yang paling best, dia long lasting. Serta, dia bukan boleh pakai kat tayar je. Dia boleh pakai dekat leather kereta korang serta dashboard kereta korang. So, jom saya share kat korang. Okay geng, jom kita gunakan Japan Pro Wax Silicone ni dekat tayar kereta yang kusam ni. Dia punya cecair ni memang sangat pekat. So, korang tak perlu letak banyak-banyak pun. Okay, ni tayar sebelum. Nampak? Terus melekat berkilat. Korang boleh nampak shining tu. Yang paling best, dia ultra shine serta long lasting. Jadi, tak ada masalah kalau kena air. Sebab dia boleh tahan paling kurang pun seminggu. Kalau kena air lecak ke, kena air tempias ke, tak ada masalah. Jom, saya buktikan yang Japan Pro Wax Silicone ni boleh kena air, tak ada masalah. Nampak? Ni selepas apply, berkilat dia lain macam kan? So, kita tengok ni. Korang boleh nampak tak? Dia ada macam salutan coating dekat tayar kereta korang. So, korang tak perlu ragu-ragu untuk apply benda ni. Harga dia tak sampai pun RM20 geng. Korang boleh dapat Japan Pro Wax Silicone ni yang sangat-sangat premium. Okay? So, kalau korang nak dapatkan kat mana? Tu, link saya dah sertakan kat bawah. So, jangan lupa dapatkan.